Kedah sudah mengharapkan, Pahang untuk mengharapkan, Perak harapkan, kemudian Penang cenderung mengharapkan. So kita ada beberapa premis. Setakat ini kita ada Kedah, Perak, Pahang, Penang. Wilayah persekutuan ialah topik perbincangan. Okey. Yang sudah pun rasmi ialah Kedah. Yang ini belum rasmi. Okey. Concern utama perbincangan ialah pada kenyataan awal mufti wilayah. Itu concern paling utama. Kerana pada statement dia lah yang havoc isu ni satu Malaysia. Sebelum kita beri hukum secara asas berkenaan dengan peruntukan perlembagaan, Fasal 9 kalau tak salah ataupun 5 perlembagaan memperuntukkan urusan agama bawah negeri. Sebarang perkara tentang agama ialah bawah negeri. So negeri ada local standby. Local standby ialah hak yang diberikan oleh perlembagaan untuk nak mengkanunkan, menguatkuasakan undang-undang berkaitan agama. Kedah telah pun katakan bahawa mereka akan mereka minta pihak berkuasa agama ambil tindakan serta menghukum. Maka isu local standby ialah orang-orang yang ada authority untuk bercakap, mengambil tindakan tentang sesuatu. Contoh, pihak tentera di Malaysia telah pun keluarkan satu kenyataan bahawasanya mereka akan mempertimbangkan tentang Pokemon itu. Kalau bahaya kepada perisikan, kepada ketenteraan, mereka akan blok. Hong Kong ataupun China telah pun blok Pokemon dari sudut ketenteraan. Dari itu, tentera dia ada local standard untuk tak bagi orang masuk ke kamp tentera. Local standard itu orang ada authority. Orang lain tak boleh nak overrule. Orang ada local standard. So local standard ialah orang ada authority. Maka dari sudut ketenteraan, ketua terus tentera dia ada authority untuk nak melarang. Adapun kerajaan Malaysia melalui ketua setiausaha negara, mereka akan menilai kalau Pokemon bagi impact buruk, mereka akan ban. Maka itu ialah sampel-sampel orang yang ada authority ataupun local standby untuk berikan pandangan berkenaan dengan ruang yang mereka berkuasa. That's it. Sekarang bila berbicara tentang hukum, satu-satunya secara perundangan orang yang ada local standby authority untuk keluarkan hukum ialah dari itu. Seandainya mereka mengatakan haram, kita tak setuju, tak apa, it's okay. Mufti Kedah secara rasmi mengatakan haram. Ini cenderung, yang ini kita nak bincang. So, kalau dia kata haram, kita nak mencemooh, kita tak ada authority. Sekurang-kurangnya tak setuju kita tidak wajar untuk mencemooh dia kerana dia ada authority. Itu je. Diberikan oleh perlembagaan. Perlembagaan menjamin artikel 121/1A, isu agama mahkamah syariah yang berada di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Maka ringkas, mufti dia ada hak untuk menganggap haram ataupun halal. Itu dulu. Okey. Ikut negeri. Kalau nanti kata perlih kata harus, so harus. Maka diperlih harus, dia kata haram. Kenapa jadi macam tu? Kerana secara perundangan. Kerana yang letak perundangan ni ialah secara asas perundangan Malaysia diletakkan oleh Red Commission. Secara asas Red Commission buat perlembagaan Malaysia. Red yang Kobok orang yang kan. Red and Kobok Commission. Okey. Perlembagaan Malaysia diletakkan oleh Red. Suruhanjaya Red.
Sehinggalah Tan Sri Ahmad Ibrahim dia cadangkan urusan agama, mahkamah syariah dan lain-lain tentang Islam, sivil jangan kacau. Maka secara asas perlembagaan dah bagi dah kuasa agama untuk negeri. Itu mufti, perbincangan mufti masing-masing lah. Setakat ni semuanya menjurus kepada larangan. Nah itu ada kata haram, cenderung. Yang ni kita bincang tak lagi. Nampak dari itu mufti ada authority. Okay. Sebagaimana kita tak boleh nak mencela ketua terus tentera. Tak boleh cela dia sebab tak boleh lah. Dah Pokemon masuk dalam tu, I nak masuk, ini hak. Dia tak boleh. Sebab itu adalah teritori orang yang ada authority. Okay. Titik bab. Dan hari ni kita bercadang tentang semua berkenaan dengan saya berpandangan wartawan telah salah kod bagi statement yang ni. Sungguh pun maksudnya hampir sama, tapi dia salah kod membuatkan benda ni jadi heboh. Salah kod dia tak banyak, iaitu mufti mengatakan dia cenderung tidak menggalakkan dan mohon menjauhkan. Ini statement mufti. Dan statement yang kedua yang saya rasa menjadi punca kenapa wartawan kata haram, bila mana mufti wilayah kata cenderung kepada hujah golongan yang mengharamkan. Akhirnya wartawan dia buat satu quote haram. Sebenarnya salah. Akhirnya kita pakai kelir dan bentuk pakcik tu orang. Baik. Dari itu kerangka besar dia. Saya dah buat ambil paper punya quotation daripada paper. Apa? Betapa Dewan mengatakan, Dewan kata, tapi tidak nampak juga. Dewan kata mufti wilayah mengatakan haram. Paper yang keluar ialah Amstar Sinar Harian Kosmo, kata haram. Mereka telah salah hukum. Antara akhbar yang quote dengan betul ialah Astro Awani. Dia quote dengan betul, iaitu mufti cenderung tidak menggalakkan ataupun minta supaya menjauhkan. Kita nampak statement tu kosong tau, okey? Tidak menggalakkan, mohon menjauhkan. Kita nampak statement tu kosong tau. Dalam perbahasan fiqh ataupun agama yang menjadi topik perbincangan kita hari ini, kalau haram apa maksudnya? Kalau tidak menggalakkan apa maksudnya? Kalau ni apa maksudnya? Semua dalam perbahasan agama ada maksud. Korang jangan ingat bila mufti kata haram, harus. No, ada consequences. Dari itulah bila mana mufti mengatakan tidak menggalakkan, paper quote mengatakan haram, mufti keluarkan pernyataan balas di Facebook. Dia kata wartawan telah salah quote. Dia tidak katakan haram. Dia cuma kata tidak menggalakkan dan mohon menjauhkan. Kesan daripada perbahasan fiqh besar. Baik. So, ulang kita punya core topik ialah pandangan daripada mufti wilayah. Kita tak ambil ni. Tak ambil Kedah punya mufti wilayah. Sebagai sampel perbincangan sahaja. Baik. Sekarang kita dah clear, mufti wilayah mengatakan bahawasanya dia cenderung mengatakan tidak menggalakkan. Dalam agama kita ada wajib, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bila mana mufti mengatakan tidak menggalakkan, dia terangkum daripada 3 benda ni. Yang ni tak termasuk, yang ni mungkin termasuk. So clear.
Bila mana wartawan kod mengatakan haram, so dia hanya masuk bab ni je, yang ni tak termasuk. Sebab itulah bila mana masuk perbahasan bab berkenaan dengan agama, kita jangan pergi dulu, kaji dulu apakah maksud bagi istilah yang terbabit. Sebagai contoh, korang ikuti kan isu kafir harbi hari tu kan? Setengah kita, bila mana mufti mengatakan dia tidak memaksudkan kafir harbi itu ya kita kena perangi DAP, maknanya bunuh mereka. Dia tidak memaksudkan macam tu. Dia memaksudkan memerangi cara fikir mereka. Orang ikutikan video dia. Kita hak mana tidak sekepala dengan maknanya tak setuju dengan mufti yang terbabit dah lama dah. Kita mohon lah tengok, dah cakap kita jilat balik. Perangai. Salah. Kerana dalam agama ada benda yang disebut umum, maksudnya khusus. Korang nanti kalau korang pening beritahu tau di tengah hari. Saya cuba bagi dengan yang mudah, leisure, tetapi harapnya intellectual gitu ya. Dalam agama ada benda yang disebut bicara manusia umum. Kalau ada manusia kata, wahai Rasulullah, ada manusia nak serang kamu, mungkin tak dia yang beritahu tu nak serang? Mungkin, sebab dia manusia. Soalan dia, yang ni siapa dia? Yang ni siapa dia? Yang ni ialah orang yang beritahu Nabi. Ni, manusia ni. Yang ni ialah musyrikin Mekah. Maknanya ini umum. Ni umum. Allah memaksudkan orang yang tertentu, bukan semua orang. Dari itu, jangan simply tau, bila mana ambil isu kafir harbi, jangan simply kerana tak setuju mufti tarik balik, kita dah hina dia. Tak kena. Tak setuju, okey. Tapi dia kata bagaimana? Tak kata. Baik. Ada dalam Quran Allah sebut nama orang. Tapi Allah bukan nak cerita dia. Allah nak cerita siapa lah. Iaitu apa dia? Allah kata, falamma qada Zaidun minha watara. Ikutlah. Bila mana Zaid tu siapa dia? Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi ni. Bila mana Zaid dah cerai bini dia, zawajnakaha, kami kata Allah kahwinkan engkau wahai Muhammad dengan bekas isteri Zaid. Oh, dia cerita Zaid. Tak, dia bukan hanya cerita Zaid, dia cerita siapa-siapa yang ada kes macam Zaid. Maknanya siapa-siapa lah. Dalam agama, satu istilah dia punya impactnya besar. Betul tak? Terodor masuk ke hati tak? Cumanya barangkali agama disampaikan kepada khalayak awam di masjid, kuliah-kuliah umum, santai, lawa-lawa. Akhirnya kita nampak mudahnya agama. Tak, itu complicated. Since it is intellectual discourse, so kita bincang bahagian complicated. So clear sekarang. Satu istilah kesannya besar. Ini satu istilah, tapi bukan semua orang tertentu. Ini satu istilah, bukan dia saja, tapi semua orang. Itu agama. Nas. Baik. Habis. Sebab itulah, bila mana mufti mengatakan tidak digalakkan, tak digalakkan dan minta jauhi, dia tak kata haram. Maka bila disebut kenyataan macam tu, maksud dia sama ada yang ni ataupun yang ni. Dari itulah hukum bagi setiap orang akan berbeza, sama ada harus makruh ataupun haram. Baik. Kita pergi yang haram. Haram ada dua. Haram jadah tak masuk. Haram ada dua. Haram tak apa, satu dia Arab dulu, nanti satu. Baik. Korang boleh makan babi tak? Babi.
Khinzir? Bukan khinzir boleh. Khinzir kan nama Islami sikit. Ini nama bahasa Arab, tak ada Islam apa. Khinzir korang sembelih dengan nama Allah, boleh makan tak? Ha? Sembelih dengan nama Allah menghadap kiblat. Kenapa tak boleh? Sebab dia khinzir. Sebab dia babi. Maka rasa kasar nak tulis ni kan? Khinzir haram kerana khinzir. Tak kira lah khinzir hutan ke, babi hutan ke, babi mondok ke, tetap haram. Walaupun babi comel, pink, comel lah. Nak compare dengan babi hutan tu memang lagi dengan bumi. Tetap haram. Walaupun babi tu dimakan, dia veggie. Babi tu veggie, dia tak hodok suka hati tak, dia veggie. Tak haram sebab dia khinzir. Tak dengar? Kacukan, kalau kacukan tu daripada khinzir, kerana khinzir. Adapun kalau kacukan itu menjadi makhluk yang lain terus. Okay. So, khinzir clear. So, korang tahu lizati bermaksud kerana babi. So, clear. Pokemon tu babi tak? Tak. Sebab tu saya katakan kita ambil sampel daripada Wilayatul Ketuan. Di samping dia yang paling awal muncul, dia juga yang paling berhati-hati mengeluarkan satu-satu istilah. So, clear? Yang ini clear. So, Pokemon itu bukan babi. Dan habis. Maka kalaupun kita nak kata haram, bukan kerana Pokemon, bukan kerana Go, bukan kerana nama dia I am Jewish. So maka selesailah. Maknanya nak berkelit apa pun, Pokemon tu per se tidak haram. Game tu lah tidak haram. Yang tu dulu no? Baik. Yang ni apa pula? Li ghairihi. Korang korang makan ayam katik tak? Ayam serama. Oh, katik bukan bahasa baku bukan. Serama kan. Korang makan tak ayam serama? Tak. Bolehkah makan ayam serama? Ya ke? Bukan binatang yang diternak, tak boleh? Kenapa kalau tak makan ayam serama? Macam pelik sikit kan? Ayam daging, ayam jantan kan? Ayam apa? Ayam serama boleh makan. Boleh tak korang makan ayam serama yang disembelih menghadap kiblat? Boleh tak? Boleh. Menghadap kiblat. Boleh tak makan ayam serama yang disembelih membelakangi kiblat? Boleh kan? Boleh lah. Okey, boleh. Boleh tak makan ayam serama yang disembelih dengan nama Allah, para malaikat dan nabi-nabi yang lain? Bid'ah tak apalah. Boleh tak makan? Boleh tak makan? Boleh. Boleh tak makan ayam serama yang disembelih membelakangi kiblat dengan nama Allah, Nabi dan para sahabat yang curi? Betul tak boleh tak? Curi menjadi sebab ayam tu tak dimakan. So, korang clear? So, curi menjadi sebab ayam tu tak dimakan. Bukan kerana ayam tu, kerana curi. Maka apa pun kita baca Quran yang Quran asal tulisan tangan yang Nabi punya yang curi, apa
pun seketika curi ke benda-benda yang haram, haram atas sebab curi itu. So clear? Clear? So beza babi dengan ayam jelas? Tadi. Sekarang kita dah clear seperti di Pokemon, dia bukan macam ni. Tak, Pokemon bukan macam babi. Tak. Baik, kita cek ni pula haram tu sebab apa? Pada ulama-ulama yang kata haram ya. Cek sebab pula. Kalau ayam sebab curi maka dia haram. Pokemon sebab apa dia haram? Ustaz ada buat link tau. Buat link, cari sumber-sumber yang dia bagi argument sebab benda haram tu. Alasan mereka mengatakan haram ialah pertama, mengiyakan kuasa dewa. Kedua, boleh bawa kepada perjudian. Ketiga, bahaya pengintipan luar, perisikan. Yang keempat, pencerobohan ruang peribadi. Yang kelima, faktor keselamatan seperti aksiden. Keenam, kelalaian dan ketagihan. Ketujuh, gangguan emosi dan seperti mudah marah. Kelapan, ancaman pekerjaan dan pelajaran. Baik, kita ambil satu sampel je ya, sebagai menjadi poin perbincangan. Kita ambil perisikan. Maknanya sebab dalam main Pokemon kan dia simpan data, kan rekod-rekod kita main disimpan gitu. Baik, kita ambil sebagai sampel apa tadi, untuk keselamatan perisikan. Dia mungkin saja jadi perisikan untuk nak ambil maklumat negara. Baik. Sekarang perisikan menjadi sebab, pada ulama yang mengatakan sebagai contoh kita, menjadi sebab kenapa mereka mengharamkan. Sampel. Baik, sekarang korang main Pokemon kat bilik seorang-seorang. Pelik lah kan? Pokemon dia akan keluar. Pokemon Go dia akan lari lagi. Dia dekat bilik je. Jangan lari, datang ni balik. Masuk. Dia tak keluar. Haram tak? Tak haram. Maknanya semayang gitulah. Benda yang wajib dibuat. Main Pokemon itu tidak haram. Dia haram sebab menjadi perisikan, boleh maklumat negara akan dapat ke orang. Kem tentera orang akan tahu kat mana. China dia ban terus sebab beberapa tempat kem tentera rahsia takut diceroboh. Tak bagi terus. Termasuk Malaysia pun tak bagi. Sama dengan Google Maps. Faham? Sebab tu kita ambil argument yang kata haram sebab perisikan. Tu je. Alasan dia orang kata haram sebab perisikan. Kita bincang Pokemon Go dulu. Yang tu dulu. Sebab terlupa nak sebut tadi. Sebab Ustaz sebut awal-awal tadi, objektif kita bincang supaya kita tak lagi jauh. Dia bukan hanya Google Map, termasuk melalaikan ketagihan. Apa game batal tu? Game batal. Toiletries. Bukan toiletries. Tetris. Teruk sangat aku tak Tetris. Tetris mungkin tak ketagihan. Tak, korang dah advance sangat dah. Tapi ada tak kemungkinan orang ketagih main Tetris? Ataupun yang Hugo yang tak tahulah apa game, ada tak kebarangkalian akan melalaikan? Dan bukan hanya kita isu Pokemon, apa juga. Then the issue is how we are going to define melalaikan. Kerana ia susah. Sebab itulah macam Info sampaikan, sebab itulah daripada awal statement Mufti Wilayah menjadi satu perbincangan. Dia guna istilah ni sangat cerdik kerana dia berkait dengan hukum. Susah untuk define. Untuk nak akses keselamatan apa jua, bukan hanya Pokemon, banyak benda lagi boleh akses. Cuma salah satu ialah Pokemon boleh akses. So fatwa tentang Pokemon. Okay, dapat Dari itu, kalau kita main hanya dalam bilik, haram tak? Tak haram. Ataupun kita main hanya dalam rumah kita je, tak haram. Sebab tak ada kaitan dengan data negara apa juga. Ataupun atas sebab keselamatan, aksiden, keadaan orang aksiden, bagi.
Tak, kita memang sangat berhati-hati. Jalan raya kita berhenti, okey. Tapi jalan kita pun memang sangat berhati-hati. Haram tak? Sebab itulah kita buat sesi ni just to enlighten. Jangan masuk baku semua sekaligus. Mentang-mentang muslim mengatakan haram. Tengok. Wah. Takkan nak hurai haram li zatihi, haram li ghairihi. Memang taklah. Sebab dia panduan umum. Sebab itulah kita buat ini supaya kita tahu haram itu pada mufti mengatakan haram itu kerana faktor-faktor luar. Faktor yang tak ada harus. Dan yang melalaikan tak kita sembahyang zuhur, asar, maghrib sembahyang tak ada masalah. Maka harus kembali. Hilang faktor itu, hilanglah hukum haram. So, pada mufti kata haram, korang dah clear ke belum sebelum kita pergi yang makruh pula? Ada tak benda yang korang siapa dia kata haram lagi ya? Ada lagi tak? Belum lagi ya? Baik. Pasal haram kita clear. Kita pergi pasal makruh. Ingat ya, kenapa kita ambil 3 benda ni? Kerana mufti mengatakan jangan tak galakkan, tak bagus, minta jauhkan. Maka dia termasuk bab larangan. Minimum larang itu ialah bermula dengan harus. Maka larang ada 2 jenis larang, makruh ataupun harus. Itu larang. Kita dah bincang haram. Makruh ataupun haram, kita dah bincang pasal haram. Sekarang makruh. Makruh ni apa sebenarnya? Makruh tu dibenci, tak bagus. Makruh tu bahasa Arab, sudah pandai Melayu. Baik. Apa faktor yang membuatkan makruh? Apa faktor yang membuatkan makruh? Apa jua perkara yang boleh bawa kepada haram? Dia boleh bawa. Confirm ke? Tak pasti ya. Dia mungkin lah benda tu tak bagus. Contoh, korang duduk sorang-sorang. Bila duduk sorang-sorang ni duduk fikir macam-macam gitu lah. Korang tahulah gitu. Baik. Kalau macam tu, orang agak search ke aku duduk lama lagi memang internet dah 40 gig ni gitu kan. Sekarang bagi 20. Postgrad 40. So plus siapa yang pasangan staff 26 gig, so 70 gig gitu nanti korang grad nanti betapa syurganya UTP gitu kan. Baik. Baik, kalau duduk sorang-sorang korang akan akses benda yang pelik-pelik. Maka makruh duduk sorang-sorang. Siapa yang tahu? Tak ada orang tetapi makruh, tapi insyaAllah cuba, tak ada masalah. Okey, berdosa tak? Tak. Ni atas faktor ni kan, kalau buat berdosa tak? Dosa. Kita bincang tentang taksyul agama dulu. Maka kalau ni atas faktor lizatihi atau lighairihi, macam khinzir ataupun ayam curi yang tadi tu, haram. Siapa yang buat berdosa? Baik, dari itulah makruh ini apa yang boleh bawa kepada yang haram tapi belum confirm. Mungkin main Pokemon, kalau aku main ni nak masuk Zohor dah, aku nak start ke tak mau start lagi? Start lah, ikut boleh berhenti kot. Dia pun boleh assume ikut makruh. Tak ada hukum apa-apa, tapi dia tak berdosa. Itu sahaja. Dan yang ini termasuk dalam poin Dr. Zulkifli Al-Badri. Selamat. Dari itu, ini pun mungkin termasuk. Dr. Zul tak kata pun haram. Ini pun mungkin termasuk. Dan ini pun mungkin termasuk. Harus. Pasal mungkin termasuk sebab dia kata elok tak payahlah. Kerana takut aksiden, takut nanti emosi terganggu, takut nanti kita terdewa-dewakan Pokemon, takut ni semua boleh takut. But nobody knows. Can we ensure that we are going to put the Pokemon as our deity?
Oh. Marios. Oh, Marios. Mario. Game Mario. Itu apa ingat. Mario kan sama. Dia macam ambil power, ambil bintang, so dia akan kebal, dia akan sama. It's just a game. Dari itulah sebarang perkara tentang urusan seharian yang bukan puasa, zakat, haji yang tu harus dulu. Dari itu mula kat sini dulu harus. Baik, you nak kata haram. Apa dalil you kata haram? Sekarang ni Puan Dr. Zulkifli Al-Bakri ialah hanya minta jauhi sahaja yang tidak bermaksudkan pada haram. Bahkan mungkin yang ini, itu yang Ustaz faham daripada kenyataan dia. Sudah pasti Dari itu yang ini jangan panjang mulut dulu. Study dulu kontennya. Apa lagi? Okay, point last. Bila you nak haramkan sesuatu, you mesti ada hujah yang konkret. Should be beyond reasonable doubt. Akan menonton filem pornografik, you nak haramkan. Baik, kalau you nak haramkan, you tak boleh hanya dia mungkin. No. You mesti ada satu hujah yang konkret mengatakan dia haram. Iaitu kalau kita boleh datangkan bila mana tengok filem porno, hormon akan something, kemudian otak akan terbukti dengan kajian empirical, then haram. Sebab terbukti kajian yang empirik haram bawa kepada sexual intercourse, dia tak boleh simply macam hari itu ada orang lepas, ada orang tak setuju dengan iFest tahun lepas kerana muzik. Bukan Malaysia. Dia jumpa, dia tak setuju. Sebab tak setuju? Sebab muzik. Dan muzik tu haram. Dia usah kata kat dia, what does music means? Music dia gitu. Tak boleh. Kerana muzik juga termasuk dalam mendayu-dayukan suara dengan ton-ton yang tertentu. Dia termasuk dalam bab muzik. Itu Nabi kata, man lam yataghanna bil Quran laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak melagu-lagukan Quran bukan daripada kami. Tu lagu part of music. Tu Nabi kata boleh. Dekat dengan masjid. Masjid. Baik. How you are going to define masjid? Masjid. You cannot say masjid is a masjid wherever it is. Tak boleh. You can define what masjid actually is. Maka saya kata, mengikut Imam Az-Zarkashi, Az-Zamakhsyari, Zarkashi, dia kata masjid ialah kawasan solat utama. Macam masjid UKP, so yang aircon dalam tu, yang semua orang semayang. Bahagian luar tu orang kiri boleh masuk. Jadi tu pandangan dia kata masjid. Baik, you dengan bahagian mana? Maknanya muzik tu masuk ke dalam tak? Tapi you nak kata haram, you kena bawa satu hujah yang konkret. Agama dilihat hidup hari ini kerana kita simply haram, wajib, kena, without any reason. Maka agama itu menjadi tidak cantik. Sama dengan yang terbabit. Saya kata, betul tak? You are not comfortable with that kind of situation, but it is haram. Gitu ya, bukan orang Malaysia. Kita tak selesa. Tak selesa bukan bermaksud haram. Sebab kita bukan budaya kita yang itu. Maka kalau you tak selesa, jangan mengharamkan yang lain. Kalau saya tanya, korang tanya saya kata, main tu banyak benda boleh main, cuma main dengan Quran. Hashtag deep gitu kan. Come on, bukan semua orang levelnya sama.
Bukan semua orang levelnya sama. Jadi tu kita tak nak paksa. Contoh Ustaz memang tak suka Pokemon Go. Lalu Ustaz kata Solihin, Pokemon Go haram, mana boleh? Memaksakan hukum atas orang. I have no authority, I have no local standard. Ustaz dah hurai dah local standard itu apa. Jadi itu tak boleh paksa ke atas orang bagi orang yang tak ada authority. I've mentioned just now, yang ada authority ialah pemilik perundangan dan perlembagaan, ialah agama negeri-negeri. Yang paling berauthority untuk melakukan hukum bagi negeri ialah mufti. Maka dia boleh buat kuasakan apa-apa undang-undang kalau ia melibatkan. Sudah. Dari itu kita level kita, the point is to enlighten, which is do not ever memaksakan orang lain untuk ambil pandangan kita yang tidak berlaku standar apa-apa. Kita faham? Baik. Huraian bagi poin Dr. Zulkifli Al-Bakri habis. Maknanya untuk nak wrap up poin itu, ingat Dr. Zulkifli Al-Bakri hanya sebut 2 poin ini yang utama sahaja. Barangkali wartawan salah faham bila mana Dr. Zulkifli Al-Bakri dia quote perkataan kami menyokong hujah-hujah kelompok yang mengharamkan. Itu statement dia. Takut wartawan terkeliru kerana menganggapkan benda itu sama. Tak sama. Maka Dr. Zul hanya sokong hujah, tetapi dia tidak katakan haram. Hujah tu bermaksud yang tadi, keselamatan negara, kemudian lalai, itu hujahnya. Tapi dia mengatakan mohon untuk dielakkan sahaja, tidak mengatakan haram. Setakat ni yang kata haram ni secara rasmi. Itu pun haram saya dah ceritakan. So haram jangan strict sangat. Mana jangan kata dia haram yang ni, yang ini. Dari itu kalau kita main tak bersabit dengan tinggal semayang, tak bersabit dengan menceroboh orang, hak ruang peribadi, privacy pun haram. Tak boleh masuk. Contoh saya kat situ, saya pergi ni kursi dia punya dalam kelas, pergi bom kat Pokemon. Ketika itu my own action, not Pokemon, my own action masuk ruang dia haram. Sebab tu agama dia tidak haramkan benda tu per se. Agama tidak haramkan arak kerana arak. Tak. Islam tidak haramkan arak kerana arak. Islam haramkan arak kerana apa? Kerana selepas arak apa akan jadi? Cuka. Tak, mana proses tu. Selepas arak akan jadi cuka. Oh, cuka asal daripada arak ke? Yes, asalnya daripada arak. Proses. Korang jangan ambil arak yang moden-moden ni. Daripada arak. Yang mana kalau minum waktu tu sebelum jadi cuka, mabuk. Mabuk tu yang dia kata kullu muskirin khamrun. Semua benda mabuk. Kalau arak tu haram kerana nama dia arak, nescaya cuka tak boleh minum, tak boleh makan. Sebab asalnya benda haram. Tak haram, sebab tu dalam hukum Islam haram asyurbu. Sampai ada sekolah Arab dulu. Sampai sekolah Arab. Sebab ini syurbu, syirb, syar semua ada beza Yang ini bermaksud perbuatan minum. Agak kat sini korang tengok ataupun letak cawan di bibir, tak suruh buat lah. Tak nak beritahu hukum. Tak di bibir, tidak haram. Minum. Yang kita panggil apa? Yang menang gitu Baik. Kita panggil apa? Champagne winning session. Gitulah appreciation gitu. Haram tak? Wallahu a'lam, tak haram. Kerana buat macam tu mabuk tak? Kalau kena saja mabuk tak? Tak mabuk. Elakkan itu lebih baik. Kita minta haram tak haram kan? Kita minta haram kan tak haram? Tak haram. Dapat. Kerana arak itu bukan macam khinzir. Siapa yang datang lewat tadi boleh tanya juga. Bukan macam khinzir. Tak, khinzir itu dia. Arak ni kerana yang dia mabuk.
So nanti kalau ada mufti yang lain kata haram, so tengok yang ni, dia punya consequence saja. Dia bukan macam ni. Kalau termasuk bab lalai, keselamatan, kita mungkin termasuk lalai, so jangan. Haram bagi kita, tak haram bagi dia. Tak haram bagi dia. Haram bagi dia tu sebab dia tu memang spy. Kalau ada mufti mengatakan harus, cuma kalau dia khawatiri akan, maka harus. Sama juga, harus kalau lalai haram, harus kalau mengancam keselamatan haram, harus. Tapi kalau masuk ruang privasi orang haram, harus. Tapi kalau, sama juga. So, dapat tak? Poin pada huraian kenyataan fatwa Dr. Zulkifli Al-Bakri sahaja. Tak masuk tak perbincangan yang ni, yang kedap ni. Okay, ada soalan last. Habislah sesi yang last. Ada soalan tak? Daripada kanan ke hujung. Khususnya pada poin-poin yang saya huraikan. Dan itu juga bukan kawan-kawan kita khusus berbaloi tak tu. Sekepang tak berbaloi. Betul tak kita perasan suatu awal statement keluar haram, dah lah baru nak masuk Malaysia, baru nak download, haram. Tak, tapi sebab begitulah cara wartawan, iaitu memudahkan dia absorb content dan mudahkan untuk pembacaan, dan macam mana nak attract akhbar. Akhirnya yang menjadi khodoh ialah agama dan institusi agama menjadi khodoh. Hakikatnya tak haram pun, tapi kalau keselamatan very common, right? Kalau korang tengah jalan, tak payah Pokemon, korang tengah baca Quran, ada trailer lalu haram tak baca Quran waktu tu? Lah, betul lah. Baca Quran takkan haram. Haram waktu tu. Come on tu, lori mai tu. Kita tengah semayang, nampak lori mai, ustaz tengah baca Quran. Baik, korang kena teruskan tak? Maknanya korang boleh tak teruskan semayang? Tak, sabar, korang lah semayang. Korang wajib batalkan. Kalau boleh tarik ustaz, so tarik. Wajib batalkan, tarik ustaz. Jangan lalu lori langgar. Wajib. Very common sense. Tak perlu kait Pokemon. Right. Sekarang kalau nampak betapa common sense-nya agama. Cumanya kita menggunakan, ia dimainkan dengan cara yang tidak sehat. Nampak Syekh Wallahu'alam. Salam tebak kalau ada soalan tambahan pun boleh. Hari ini spesifik tentang isu agama. Untuk makluman yang first time pernah attend sesi intellectual discourse, it is kind of an open discussion. If you have any idea regarding any issue you want to present, just present it. Last few times we got a presentation about Penang punya tu, orang yang buka Penang tu, Francis Light. Kita ada presentation, we got a presentation about Francis Light letter to Sultan Kedah. Kebetulan persyaratan terbabit, dia tengah buat kajian geran dia kaji sampai UK. Kita study, rupa-rupanya pertama Pulau Pinang diambil secara tidak sah. Yang keduanya, bukan Francis Light orang yang pertama buka, tapi orang daripada Indonesia. Dia pergi ke Batu Uban dan lain-lain lah, panjang lah. Dari itu, di sini kita nak jadikan anybody has any idea want to present his idea. Kita cuba nak imarahkan pembudayaan dan mengasah soft skill pembentangan pada sahabat-sahabat yang boleh. Sebenarnya kita buat hari Rabu. Lepas malam kita ada kelas, kita berikan. Biasanya hari Rabu. Kan kita cuba start dengan hari Rabu. Hari ni je, pelik sikit. Lepas malam kelas. Ya. Kalau macam malam, dia kata boleh jadi tak. Yang kedua, macam kalau diharapkan ikut 23 kemudian
adakah dia diharapkan ikut macam orang Batam negeri itu, ataupun orang yang tinggal situ, ataupun orang yang watak itu boleh, contohnya dia buat benda yang diharapkan itu dia buat. Ya, bagus. Jawab yang kedua dulu. Biar time Pokemon lah. Soalan yang kedua, kan kalau ikut peruntukan perlembagaan, kalau tak salah bahagian 5 Kalkulus 9 Perlembagaan Persekutuan memeruntukkan agama negeri. Tak kisahlah macam mana. Sebab tu tengok kalau hudud Kelantan dan Terengganu ada sedikit sebanyak perbezaan. Kelantan dan Terengganu begitu common lah sebab negeri punya. Baik. Soalannya ialah, habis tu kalau apakah larangan itu hanya untuk anak watan ataupun orang lain yang pergi ke situ pun kena juga, ataupun macam mana? Baik. Ingat, hukum yang pertama sekali hanya akan diikat, orang tu akan terpakai pada dia. Pertama, seandainya, contoh ustaz kata haram, solihin dia thiqah tak ustaz? Thiqah tu maknanya dia percaya ustaz Ridha ni gitu. Baik, dia percaya macam tu, maka terpakai pada dia. Terpakai pada dia. Baik. Daniel, kopiah pun tak pakai. Wah, yang ustaz, dia tak boleh terima. Baik. Pandangan haram itu terpakai pada Salihin, tak terpakai pada Daniel. Hukum berbeza antara orang dengan orang yang lain. Satu dapat. Sebab tu tak boleh nak paksa-paksa orang. Kita hanya boleh menyampaikan kepada orang. Baik. Itu pada orang yang tak ada local standard. Tak ada orang tak ada authority. Bagi orang yang ada authority, soalan berkenaan orang ada authority. Baik. Untuk anak watan, dia wajib taat atas nama ketaatan kepada pemerintah. Kita mesti dengar pandai mufti tu bukan kerana dia tu mufti. Dia tu wakil sultan untuk bercakap hal agama. Bukan hanya dalam perlembagaan Penal Code memperuntukkan lawan pemerintah ataupun sultan imprisonment for life ataupun death. Penal Code Undang-Undang Malaysia. Sini ada bukit jenalik dulu. Muhammad Amin Al-Ma'unah. Kau dah lahir belum? Tengah merangkak aku waktu tu. Maknanya kalau lawan sultan dalam Penal Code Undang-Undang Sivil pun boleh dihukum sampai mati. Penal Code Civil Law. Baik. Adapun syariat, mufti, eksekutif ataupun kerajaan negeri hanya kalau di Malaysia buat kerja di atas nama sultan. Sultan endorse. Dari itu, bila mana dia kata haram, anak watan wajib untuk taat atas nama sultan. Bukan kerana itu mufti. No. Kerana sultan yang endorse mewakilkan kepada mufti. Ketiga, fatwa ni beberapa kelemahan yang boleh diperbaiki. Kalau di Malaysia, fatwa orang tak peduli kecuali digazetkan. Semua ni yang boleh sembang ya. Ustaz kata, no, Pokemon wajib lah. Sebab dia akan menenangkan jiwa. Semua orang boleh sembang lah. Dia boleh kat Ustaz Soleh pula, no, harus. Boleh Ustaz dia ni pula, no, haram. Terkabur habis. Baik. Hukum hakam agama untuk digazetkan. Gazet itu bermaksud akan dikuatkuasakan oleh penguasa negeri. Kalau tajuknya agama, dikuatkuasakan oleh penguasa negeri. Siapa-siapa main Pokemon, dia perlu disaman, dipenjara, semua yang terbabit. So dapat. Kita jawab yang kedua. Yang pertama, hukum mentaati lampu merah. Okey. Hukum kita taat ayat tu kan lah. Hukum baik, lampu merah kita wajib, sunat, harus, haram berhenti. Lampu merah. Oh, pelik kan? Takkan ada hukum kot. Takkan tak ada hukum. Ada. Baik. Sebab itulah pernah masuk IKIM. Isu tentang environmental issues dengan lampu merah, benda-benda yang teknikal ni jarang dibincangkan. Tengok ada hukum. Baik. Hukumnya apa dia? Lampu merah hanya sebagai satu panduan. Hijau, kuning, panduan sahaja. Seandainya lah kita lampu merah 4 pagi,
traffic light 44, simpang 4 tu siapa pun tak ada. Baik, kita nak pi. Boleh tak? Boleh, harus. Depan tu ada polis. Saman. Itu je. Lampu merah 4 pagi, traffic light simpang 4. Tak ada kereta. Kita pun lampu merah ni hanya kat line je. So langgar pun tak apa, tak ada kereta. Kita langgar. Depan tu ada polis. Tak? Merah tadi tu. Tak ada kereta, saya hukumnya harus gitu. Baik, harus tak apa bang. Merah, saman bang. Saman bahagian saman. Hukum bahagian dosa bahagian. Tetapi bila mana lampu hijau, lampu kuning. Baik. Kita kan standard lampu kuning kita akan laju. Baik. Kita akan nampak kereta sana dah nak bergerak. Kalau kita laju, kita nampak dangkut, boleh jadi haram. Haram dosa pada kita kerana memudaratkan orang yang tak bersalah. Maka akan diskredit hari akhirat. Pada hari akhirat. Maksud polis main saman, saman ialah saman dunia. Akhirat ialah. Okay. Round table. Ada tajuk Pokemon tak ada Dia simple. Cuma harapnya korang dah dapat satu pencerahan yang baik supaya mulut, tangan jangan gatal. Tak ada tajuk bukan Pokemon pun okey lah. Soalan macam mana non-Muslim nak fahamkan dia orang. Oh, bagus. Korang balik, korang 20 orang. Baik. Kalau seorang boleh dapat langsung non Muslim, cerita kat dia orang. It is not a ritual order. It is not ritual order. It is a common sense order. Just mention the last point, mention through this now. Iaitu, kalau baca Quran tengah jalan raya, minimum makruh. Waktu tengah raya tu minimum makruh. Sebab apa makruh? Baca Quran kan ritual. Bukan sebab Quran tu, sebab kesan. Semuanya ini bukan kerana Pokemon. Kerana kesan Pokemon mungkin accident. Kalau tak ada apa-apa, you semua tak kacau orang, okey, harus baik lah. Okay. Itu kan sudah common sense. Sebab ni sebab namanya ID. Berat sikit je daripada kebiasaan, daripada ulama. Okey? Lain-lain? Setakat ni saya dah cakap library tak mengharamkan permainan Pokemon Go tu lah. Okay. Library letak sebab banyak sikit Pokemon dalam ni. Tak pernah lagi ada orang jatuh tangga, jadi kami tak halang lagi dia bermain Pokemon Go. Ataupun kenapa tak library buat satu poster Pokemon is here. Supaya ramai-ramai library. Disebabkan talk ni ada setengah-setengah yang fikir kami dah ban, kami tak bagi main. Saya kami bagi main. Kami siap sediakan tempat lagi untuk orang duduk istirahat. Yep. No issue about Pokemon. To make sure. One Pokemon Go corner. Ya, one Pokemon Go corner. Pokemon tu boleh duduk diam ke? Not games. Kita duduk diam, dia datang ke kita. Okay, yang dua tajuk kan. Kita kan ada belajar yang hadis yang daripada pembawa, pembawa semua tu kan. Sama ke dengan yang Ustaz cakap yang letak kat bibi tadi. Yang hadis tu dia cakap macam mana? Baik, hadis tu sahih kalau tak salah riwayat Muslim. Baik, Nabi kata siapa-siapa terlibat dengan Arab, orang yang buat, orang yang jual, orang yang bawa, orang yang potong rumput, orang akan haram sama sekali. Itu kan? Jadi soalannya ialah yang letak kat bibi tu apa kaitan? Itu kan? Baik, korang pergi, kalau Malaysia tak berlaku lah kat Malaysia, luar negara. Korang pergi bar, kat bar bukan hanya ada agar, ada air mineral, air semayang yang tak ada. Baik, kat situ korang macam contoh rasa, macam nak rasa lah, itu korang tak nak minum, tak kat bibir, tak kat cawan bibir, cawan tu kena bibir. Haram tak waktu tu? Tak. Waktu minum tu haram. Gitu. Tak bersabit mana kita nak define kalau babi, waktu mana babi tu haram? Waktu kita sentuh makan peluk dia. Kalau babi biarkan situ, biar. Haram dah atas kita. Tak bersabit.
haram pada perbuatan. Jilat? Haram. Oh, soalan. Boleh tak rasa? Mazhab Hanafi boleh. Mazhab Syafi'i haram. Dia khilaf ambil Hanafiyah. Tak boleh. Kerana dalilnya ialah Nabi kata ma askara qaliluhu fa kathiruhu haram. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Kalau minum banyak itu memang memabukkan, sikit mabuk. Kaedah. So Syafi'i ambil yang tu, Hanafi kata haram agak kerana mabuk. Kalau dia minum memang tak mabuk, memang kaki arak, memang tak mabuk, maka tak haram lagi dia. Tapi pandangan tu ditolak lah. Tak ada, maknanya tu pandangan dia kurun pertama 100 tahun yang terawal hingga 1400 tahun. Tak ada, pandangan tu ditolak, agak dia haram. Okey, Salihin, tak ada kan? Okay, dari itu saya minta sampaikan, khususnya dalam Facebook tu, sahabat-sahabat yang apa ya, mencaci, mencela, korang explain dengan cara yang paling mudah. Sengaja Ustaz bincang sedikit dalam kerana intellectual discourse, itu je. Tapi hanya common sense. Ya, kalau beritahu kalau semayang tengah jalan pun, semayang tu haram. Tengah jalan haram. Sebab haram? Melanggar. Semayang di tempat yang sesuai semayang. Pokemon harus. Tetapi kalau haram. Common sense, right? Okay, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran. Semoga ada keberkatan dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.